Okay guys, so hari ini di depan saya ni adalah Toyota Fortuner yang tahun 2021 2.8 4-wheel drive. Okay, yang ini full spec model lah. So untuk harga baru dia RM207,050. Okay, tapi untuk hari ini punya harga hanya RM171,800 sahaja kawan-kawan. Total anda boleh kata jimat dalam 30,000 begitulah. 30,000, 40,000 begitu. Okey. So, kereta ni bulanan dia mungkin ada tinggi sikit. Dekat-dekat 2,000 begitu. So, yang ini better lah, you orang ready 10% down payment. So kereta ni kalau nak buat full on actually pun boleh. You orang punya income kuat, dokumen strong, memang boleh buat full on. Okey, so kita tengok outlook kereta ni. Untuk cat kereta kami dah siap satu layer cat yang baru. Okey, kami touch up cantik-cantik untuk korang sudah. Untuk rim dia masih kekal dengan rim original dari kilang. Alright. So dalaman dia memang sangat cantik, tengok. Tahun 2021 punya design, tengok. Full original leather seat. Okey. Dashboard semua cantik-cantik punya. Sangat licin lah, macam umur 18. Okey. Tengok. Kita tengok gear knob pun dah tahu. Tengok gear knob dia masih cantik lagi. Okey. Ini cuma sikit kotor-kotor, sama sikit-sikit scratch lah. Tapi yang ni tak apa punya. Sebab kereta ni dia kereta second hand. Kalau nak kata macam 100% mungkin susah sikit sebab dia bukan kereta baru. Okey. So ada juga original touchscreen display juga. Kiri kanan pun electric seat dah guys. So untuk passenger seat punya ruang, tengok guys, memang sangat luas. Tengok saya zoom out sikit. Memang sangat luas, boleh muat 3 orang dewasa. Okey. Dah siap dengan aircon blower. Atas punya tengok warna hitam punya. Kalau dulu dia warna grey. Okey. So belakang sini boleh muat lagi 2 orang dewasa lah, tapi kerusi dia dah kena lipat. Okey. So tengok Toyota Fortuner ni nampak memang ganas, design dia sangat-sangat garang. Okey, design belakang pun nampak moden lah. Okey, lepas tu yang ini tak silap saya ada power boot. Tengok. Kereta mahal-mahal, dekat-dekat 200 punya kereta, mana boleh tak ada power boot. Okey, so tengok. After lipat kerusi dia, ruang dia still sangat-sangat luas. So kenapa? Dia punya kerusi ni actually boleh kena lipat pergi atas lagi. So kawan-kawan, kalau korang tengah cari kereta SUV yang boleh bawa 7 seater, saya rasa kereta ni memang sangat-sangat sesuai lah. Cuma harga dia kalau you orang mampu memang tak ada masalah. Okey. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan Toyota Fortuner ni, boleh komen dekat bawah ataupun PM saya terus. So itu saja kawan-kawan, kita jumpa next review.